Saya tertarik untuk membaca rantaian email yang mengaitkan nama pemimpin nombor satu negara kita yang kita sayangi, ya, dan kita bimbangi, ya, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Email yang disebutkan tersebut adalah email yang benar seperti dinafikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 13 tahun dulu. Dan email yang saya lihat ini daripada arkib yang didedahkan oleh DOJ berkaitan dengan Epstein, yang menyentuh nama Perdana Menteri kita ialah dihantar kepada Epstein oleh Jas Stanley. Should we arrange a private meeting for Jas with Anwar Ibrahim? If he becomes Prime Minister of Malaysia, now he is, he will clean up and it could be a gold mine for JPM. JPM ni dirujuk kepada JP Morgan. Ya. Jas Stanley adalah banker di JP Morgan ketika itu, 34 tahun di JP Morgan yang terlibat dengan 1MDB. Ya. Dan juga beliau dah jadi sebelum bencen CEO Barclays Bank. I know Anwar well. Always stayed close to him for many years. Even though everybody said he's finished and can never come back. Looks different now. Itu lama. Sekarang ni dah jadi Perdana Menteri, memang lagi hebat lah. Dan jawapan balas pada Epstein kepada email ni ialah, May, soal, or does he travel to Europe or the States? Ada lagi email lanjutnya. Jawapan yang orang yang dikatakan kenal rapat dengan Perdana Menteri. He is thinking of Europe, end of March, beginning April. We'll check RE-USA. May in Malaysia is also possible, but it will depend when elections will be called. Dan Epstein jawab balik pada orang yang kenal Anwar ni, you can tell him that Woody Allen, ni director terkenal tersohor, is with me in Paris, and many countries are offering him money to make a movie in their country. Midnight in Paris, Christine Barcelona, BOP, Rome, etc. Baik. Soalnya, kenapa pembangkang perlu bawa hal ini? Saya nak ingatkan kepada rakyat Malaysia, siapa sebenarnya Epstein? Seperti yang dihujahkan oleh bekas perisik Israel, Ari Ben Menashe, Epstein, kata beliau ya, dalam akhbar Newsweek, adalah operator Mossad dalam hal honeypot setelah beliau direkrut oleh isteri beliau, Ghislaine Maxwell. Honeypot ni perangkap lah. Perangkap gunakan perempuan, budak-budak, seperti yang didedahkan dalam Epstein punya pendedahan. Siapa Ghislaine Maxwell? Bapa dia Robert Maxwell, salah seorang mata-mata ataupun spy Mossad, badan perisik Israel yang paling hebat. Maxwell punya business partner adalah Charles Bronfman, co-founder Mega Group. Mega Group ni ialah exclusive club of Jewish billionaires funding pro-Israel causes. Baik, bila kita lihat, kita buat pemetaan nama Perdana Menteri dengan orang-orang yang kita kaitkan ini, bagi saya bimbang akan Perdana Menteri. Sebab beliau dalam jaringan orang-orang yang terjerat dengan Epstein, honeypot ini. Walaupun tiada bukti daripada pendedahan mengaitkan apa kes-kes pedofilia ke semua ni dengan Perdana Menteri. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, untuk makluman rakan media, ada 2 nama Epstein sebut pemimpin dunia Islam yang beliau macam benci dan tak dapat nak tangkap lah. Antaranya Erdogan dan Imran Khan. Ya, dan beliau juga berkali-kali cakap tak dapat nak pancing Putin dengan Xi Jinping. Maknanya Rusia dengan China ni tak terlibat dengan jaringan yang Epstein didedahkan dengan Bill Gates, Elon Musk, Lord Mandelson yang pakai yang dalam Parlimen Britain semalam, Starmer, Perdana Menteri, kata apa? He's a traitor to the country. Sebab dedahkan banyak butiran pada Epstein tentang bailout
Europe dan sebagainya. Jadi, kami pembangkang, sebab rakyat tanya kami, YB tolong bawa dalam parlimen, tanya, kenapa Perdana Menteri lunak dengan BlackRock? Kenapa Perdana Menteri lunak dengan perjanjian Amerika timah balas perdagangan? Kami tak nak kerana nama beliau telah dikaitkan dengan Epstein, kami bimbang keselamatan Perdana Menteri. Kami bimbang keselamatan Perdana Menteri. Jadi kami pembangkang nak tolong Perdana Menteri. Kami akan lawan anasir-anasir yang boleh menggugat keselamatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab kita bimbang, kesilapan yang berulang boleh berlaku. Pada Datuk Seri Najib, dengar cakap jolo, beliau kena. Kita tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim ada jolo yang kita tak nampak sekarang ni. Sebab kan ada kaitan dengan Epstein ini. Ini hujah pembangkang. Sebab itu Perdana Menteri tak boleh jawab macam budak-budak dalam sosial media ada. Saya kat Johor buat lawat zoo. Tak boleh. You must testify in parliament. What is your relation with Jas Stanley and Epstein? Open for debate. Ya, open for debate. Saya nak ingat kepada rakan-rakan media, rakyat Malaysia, bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, pernah bertanya dalam Dewan Rakyat tentang hubungan Anwar Ibrahim bersama dengan kumpulan neokonservatif, Wolfowitz dan sebagainya. Ya, dan ada banyak laporan-laporan ini yang kita boleh bawa dalam parlimen lah. Tak ada masalah. Sediakan pentas, kita boleh bahas. Itu saja permintaan daripada pembangkang. Kita ikhlas nak bantu Perdana Menteri. We do not want any of our leaders in Malaysia to be blackmailed like any European American leaders by Epstein punya group. Ini baru seorang Epstein. Mana lagi? Yang lain mungkin ada, kita tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi Malaysia daripada bala bencana pedofilia dan sebagainya, LGBTQ ni. Jadi mana-mana pengajarannya ialah mana-mana pemimpin tertinggi yang mempunyai skandal, tak kira lah skandal jenis apa sekalipun, berisiko menggugat kedaulatan negara seperti mana yang berlaku di Turki, berlaku di Britain, di Amerika. Kelang kabut semua ahli-ahli politik yang pernah terkait dengan Epstein. They cannot hide anymore. Wa makaru wa makarallah khairul wallahu makirin. Wallahu khairul makirin. Allah nak tunjukkan ini zaman Dajjal nak muncul dah ni. It looks funny but as a Muslim we believe in that. Ini rukun iman. Benda ghaibiyat. Untuk guru yang Muhammad Jasim boleh terangkan lebih lanjut. Fiqh tahawulat dan sebagainya. Just sedikit je lah. Okay. Terima kasih Macang.